Cukup lah tu Saya terus terang nggak tahu gitu. Tiba-tiba Lah ni kat belah utara dah mai dah musim hangat tak tahu nak habang. So hari ni kita nak buat jelly kelapa ataupun dadih nyong. Nak beli dessert rasa macam berdosa pula, lagi 2-3 bulan nak raya. So kita buat jelly kelapa je. Resepi dia mudah sangat, lepas tu bahan-bahan dia pun murah. Kalau nak buat menega ni memang untung menyengit. Nanti bahan-bahan dia hampa boleh tengok dekat caption sebab mudah je pakai 4 bahan macam tu je. Jadi lagi teringin sebab tadi tengah panas terik nampak ada orang jual dadih nyong ni sejuk-sejuk, ada air pula, dapat makan ni memang sedap. Saja buat lebih sikit sebab nak bagi dekat housemate dengan budak-budak kat taman tu. Yang ni saya asing siap-siap yang saya punya sebab saya nak buat zero sugar, guna sweeter, rasa macam gula, pengganti gula. Nak masuk dalam masakan minuman memang saya pakai yang ni je. Boleh lah kalau nak cut sugar tu kan, saya letak dekat showcase. Yang selebihnya hampa boleh masukkan gula and go sampai larut. Lepas tu dah siap lah, hampa boleh masukkan dalam cup tu balik. Ni saya buat untuk 2 biji nyok je tau. Memang dapat banyak and puas hati sangat. Saya biar bagi dia cool down sat, sejuk baru boleh tutup and then buh dalam peti ais. Saya buh dalam bag and then buh air sebab saya nak pergi edak dekat budak-budak tu kan. So dah siap lah kita punya jelly kelapa. Panas-panas ni dapat makan jelly kelapa, sejukkan tekak memang best. Dadih yang zero sugar saya pun dah siap, memang sedap macam yang gula punya. Nak dekat raya ni kan memang cut sugar kau-kau, nak kulit glowing and kurus je raya nanti.